Nampak tak? Semua kat pancang. Pancang lah bang. Pancang. Oh. Tapi dia kering ke tu Oh. Adalah. Dia nampak ni sikit sini. Ni Mac. Mac bukan yang ni Ni, merah ni. Bang Mac. Bang Mac. Dua. Jangan buluh tadi ada kan. Saya pernah sekali bila ada budak tembak buluh, dia meloncat. Jauh amat. Buluh. Satu dulu. Gimana bagi semua? Ada 10. 5M. 5M. Tadi saya Masya-Allah. Gugatlah kau. dia ambil saja orang kata jalan tu. Dia mesti dapat. Apa yang lain kau? Ada berapa? Alamak. Mana Haji Asmadi ni. Jadi kita bergerak. Jauh dia. Cepat kaji kalangan Masya-Allah. Kotak. Kita ada di tangan ni. Mana topi? Memang kita sebenarnya boleh ada air kat dalam ni. Ada benangan dia bagi sikit. Kaki tak kena pancang pun tu. Itu dia orang kemudian. Apa berlaku? Satu dengan kayu tu sama ke mana? Masak. Masak sama mana? Ini kena ambil kepala. Aku ambil 555. Masak. Camping mis tu. Arah tengok. Arah mesti juara Arah. Cepat Aras. Nampak lah. Dah cukup Bila. Dapat 5 dah. Kau minta tu. Bang, 2 kali. Okey. Boleh. Nak nyondol kat dalam hutan tu bahaya tu. Betul. Kat dalam bahaya. Mac 55 mis. 8 mis. 88. Tak apa, jangan risiko tu. Sini tak okey tu. Puluh 5 lah. Oh. Satu ni semua tu. Lecak. Dulu. Ada orang cakap. Saya puji betul ikhlas bang. Shot kat sini ada kamera girl lah. Puluh semua lah kak, ambil gambar kak. Dah. Tinggal belakang. Tu, 20. Ada budak ni. Okey, Aras dulu. Semua pahlawan. Ni dia. Suai. Dua je. Ni, satu ni. Mana? Kata ni. Cepat. 10, 8. Oh, Ji. Yasri tu. 15. Nampak kabur. Oh. Okey. Oh, ini lagi ah. 35. Robek tu. Okey, 10.5. Bukan kitanya yang hebat, tapi Allah yang memudahkan kita dalam setiap urusan. Allah yang membantu, Allah yang menolong, Allah yang menemani, Allah yang membersamai. Jadi kalau hari ini kita telah mencapai pada satu impian, ketahuilah itu semuanya karena Allah yang maha baik mengizinkan kita untuk sampai pada impian yang kita telah lama harap-harapkan.
banyak-banyak bersyukurlah kepada Allah karena semua terjadi atas seizin Allah.